Pada suatu malam yang hening di bulan Jun tahun 2002, di tengah-tengah bahang demam Piala Dunia yang membuatkan seluruh rakyat Malaysia tidak keruan, Aminah binti Saad, seorang peniaga ikan di Pasar Borong Selayang, telah hilang tanpa sebarang jejak. Peristiwa ini berlaku sejurus selepas dia baru sahaja menerima wang kutu habuan besar berjumlah RM40,000. Selepas meminta diri untuk ketandas dari sebuah restoran makanan laut di mana rakan-rakannya sedang asyik bersantai, tiada siapa yang melihat wajah Aminah lagi. Polis menaruh syak wasangka terhadap Syamsul, suaminya, tetapi kekurangan bukti yang kukuh untuk mengaitkannya. Apabila mayat tidak ditemui dan tiada petunjuk yang jelas, kes itu seolah-olah menemui jalan buntu. Masa berlalu selama 8 tahun. Ketika hampir semua orang sudah melupakan insiden ini, sebatang gigi emas ditemui tertanam jauh di dalam paip saliran restoran tersebut yang ketika itu sedang dirobohkan untuk projek menaik taraf pasar. Tiada siapa menyangka bahawa serpihan logam kecil itu mampu membongkar kebenaran yang tersembunyi selama 8 tahun. Apa sebenarnya yang berlaku di restoran makanan laut pada malam itu? Kami akan menceritakan keseluruhan kisah ini dalam rancangan Jenayah Sensasi. Sebelum memulakan cerita, kami memohon jasa baik semua untuk menekan butang langgan dan suka video ini agar anda tidak terlepas kisah-kisah menarik kami pada episod seterusnya. Pada bulan Jun tahun 2010, kerja-kerja perobohan bangunan lama di Pasar Borong Selayang sedang giat dijalankan sebagai sebahagian daripada projek pemodenan pasar. Salah satunya adalah bangunan restoran makanan laut lama yang terletak di tengah-tengah pasar yang menjadi satu cabaran besar kerana sistem perpaipan bawah tanahnya yang rumit. Ketika Sulaiman, ketua pekerja, sedang mengangkat sebatang paip untuk dibersihkan, satu objek kecil dan keras terjatuh ke atas lantai konkrit dari celah-celah gumpalan lumpur hitam. Bunyi dentingan itu menarik perhatian Sulaiman. Di tengah-tengah kegelapan, objek yang berkilauan itu adalah sebatang gigi emas manusia. Sulaiman melutut untuk memeriksanya dengan lebih teliti. Bahagian akar gigi itu patah dengan licin dan masih terdapat sisa pulpa gigi yang melekat, menunjukkan bahawa ia bukanlah gigi yang baru sahaja tercabut. Pelik betul, fikir Sulaiman. Gerak hatinya mengatakan dia perlu melaporkannya kepada polis. Sejam kemudian, sepasukan forensik dari Balai Polis Gombak tiba di lokasi kejadian dan memeriksa gigi emas itu dengan teliti. Seorang pegawai forensik bernama Kamal meneliti keratan rentas gigi itu melalui kanta pembesar sambil mengangguk. Gigi ini tidak tercabut secara semula jadi. Jika dilihat pada kesan patah di akarnya, jelas ada tanda-tanda ia dicabut dengan ganas akibat hentakan yang kuat. Timbalan penguasa polis Baharin, ketua pasukan forensik, memandang sekeliling sambil merumuskan keadaan. Bangunan restoran ini beroperasi dari tahun 2002 hingga 2007 sebelum ditutup dan terbiar selepas itu. Berdasarkan struktur paip saliran, dijangkakan gigi emas ini jatuh dari kawasan dapur semasa restoran masih beroperasi. DSP Baharin mengeluarkan telefon bimbitnya dan menghubungi rakan sekerjanya. Tolong semak sama ada terdapat sebarang laporan orang hilang atau kes jenayah berat yang berkaitan dengan restoran ini antara tahun 2002 hingga 2007, kembali pada 29 Jun 2002, hari di mana seluruh rakyat Malaysia teruja dengan kemeriahan perlawanan akhir Piala Dunia. Ahli-ahli kumpulan kutu yang terdiri daripada peniaga-peniaga wanita di Pasar Borong Selayang telah berkumpul di restoran makanan laut tersebut sambil memakai jersey pasukan bola sepak kegemaran masing-masing. Skrin televisyen sedang menayangkan perlawanan sengit antara Brazil dan Jerman. Salah seorang ahli kumpulan kutu, Aminah, kelihatan lebih ceria daripada biasa. Hari itu adalah gilirannya untuk menerima wang kutu. Beg yang penuh dengan wang tunai RM40,000 terletak di atas ribanya. Setiap kali Aminah tersenyum, gigi emas di bahagian hadapannya akan bersinar di bawah cahaya lampu neon. "Wah, Kak Minah, bertuah betul hari ini ya," tegur seorang rakan peniaga. Aminah tersenyum lebih lebar. "Itulah pasal, bola dunia pun seronok, duit pun dapat." Tetapi di sebalik kegembiraan itu, terselit riak kerisauan di matanya. Mungkin kerana beban membawa wang tunai yang banyak, Aminah tidak henti-henti memandang sekeliling sambil memeluk erat begnya. Apabila perlawanan hampir tamat, semua orang terpaku pada skrin TV. Pada saat itulah Aminah bangun secara senyap-senyap. "Akak nak ke tandas sekejap ya," katanya sambil menggenggam erat beg wangnya.
Tandas restoran ini mempunyai struktur yang aneh. Ia terletak di bahagian paling belakang, perlu melalui dapur dan lorong yang panjang dan sunyi. Aminah berjalan perlahan-lahan ke arah dapur yang malap. Itulah kali terakhir rakan-rakannya melihatnya. Selepas 30 minit berlalu, Aminah masih tidak kembali. Pada mulanya, tiada siapa yang curiga. Mereka fikir mungkin dia sakit perut atau sedang bercakap di telefon mengenai urusan penting. Tetapi sehingga majlis hampir berakhir, Aminah masih tidak muncul. Kak Hasnah, ketua kumpulan kutu itu, pergi melihat ke tandas. Pintu terbuka, tandas itu kosong. Hasnah kemudian bertanya kepada Saleh, pemilik restoran. Saleh, nampak Aminah tak? Saleh menggelengkan kepala. Tak kak, lepas dia pergi tandas, saya tak nampak dia lagi. Ahli-ahli kumpulan kutu cuba menghubungi telefon bimbit Aminah, tetapi hanya terdengar nada dering tanpa jawapan. Ada yang cuba menelefon ke rumahnya, tetapi tiada siapa yang menjawab. Dengan hati yang cemas, Hasnah dan beberapa orang ahli lain pergi ke rumah Aminah, tetapi rumah itu juga kosong. Begitu juga dengan rumah saudara mara yang sering diziarahinya. Keesokan paginya, Aminah masih tidak pulang ke rumah. Keluarganya tidak dapat menunggu lagi dan bergegas ke balai polis. Syamsul, suami Aminah, membuat laporan orang hilang dengan suara yang terketar-ketar, tetapi keadaan pada masa itu menyukarkan siasatan kerana kebanyakan anggota polis ditugaskan untuk menjaga ketenteraman di lokasi-lokasi tayangan langsung Piala Dunia. Pegawai penyiasat yang bertugas hanya mencatatkan butiran kes. Seorang wanita dewasa hilang bersama sejumlah besar wang tunai. Kemungkinan besar dia melarikan diri dengan sengaja. Pasukan siasatan awal membuat andaian bahawa dia mungkin melarikan diri kerana masalah hutang atau mempunyai hubungan dengan lelaki lain. Tetapi 8 tahun kemudian, gigi emas yang ditemui di dalam paip saliran restoran itu telah mengubah segala-galanya. 2 hari berlalu sejak kehilangan Aminah. Orang ramai yang sibuk dengan Piala Dunia mula kembali kepada kehidupan seharian. Tetapi keluarga Aminah menghabiskan sepanjang malam dengan kebimbangan, terutamanya Syamsul, suaminya, yang cuba melarikan diri daripada kenyataan dengan minum arak sehingga mabuk. Pada 1 Julai, kira-kira jam 9 malam, Syamsul yang mabuk terhuyung-hayang masuk ke dalam restoran. Suaranya yang bercampur dengan bau arak dan kemarahan bergema di seluruh restoran. "Woi Saleh, apa jadi dengan bini aku kat sini, ha?" Syamsul menghentak meja sambil menjerit. Saleh, pemilik restoran yang sedang mengemas selepas kedai ditutup, kelihatan terkejut dan cuba menenangkan Syamsul. "Encik Syamsul, sabar dulu. Saya pun tak tahu Puan Aminah pergi mana." Tetapi kemarahan Syamsul tidak reda. "Kau cakap bini aku lari dengan duit RM40,000 tu." Syamsul menendang kerusi dan menghempas pinggan ke lantai. Bunyi pinggan pecah berderai. Akhirnya, Syamsul merempuh masuk ke dapur dan mencekak kola baju Saleh. "Kau mesti tahu sesuatu. Bini aku kat sini tempat terakhir dia." Saleh bergelut untuk melepaskan diri daripada cengkaman kasar Syamsul tetapi tidak berdaya. Pada ketika itu, polis yang menerima aduan daripada kedai sebelah tiba di lokasi. "Encik Syamsul, bertenang dan lepaskan dia." Polis mengawal Syamsul dan menahannya atas tuduhan mengganggu ketenteraman awam. Walaupun digari, Syamsul terus menjerit, "Apa salah aku? Cari isteri sendiri pun salah ke?" Semasa mengawal Syamsul, seorang anggota polis menyedari sesuatu yang aneh di lantai dapur. Keseluruhan lantai basah lancun, terutamanya di sekitar sinki. Yang lebih ketara ialah bau peluntur yang sangat kuat sehingga menusuk hidung. Lance Corporal Faizal mengerutkan dahi dan bertanya kepada Saleh, "Kenapa bau peluntur kuat sangat ni?" Saleh sambil mengelap tangannya pada apron menjawab dengan tenang, "Oh, musim panas macam ni banyak lalat, bau hanya ikan pun kuat. Jadi setiap malam kami kena cuci kedai besar-besaran dengan peluntur." Pada masa itu, pasukan siasatan yang tiba di lokasi hanya menumpukan perhatian kepada penangkapan Syamsul. Mereka terlepas pandang fakta penting bahawa bau peluntur boleh memusnahkan kesan darah dan bukti forensik lain. Ujian luminol, ujian untuk mengesan kesan darah mungkin tidak berkesan apabila berhadapan dengan bahan peluntur yang mengandungi klorin. Tetapi pengetahuan pakar ini tidak digunakan dengan betul di tempat kejadian. Selepas Syamsul dibawa ke balai polis, siasatan bermula. Inspektor Razak, pegawai penyiasat yang bertanggungjawab ke atas kes itu, menyemak latar belakang Syamsul dengan teliti. Hasil siasatan mendapati Syamsul seorang kaki judi tegar,
Dia sering menggunakan wang perbelanjaan keluarga untuk berjudi dan ini sering menjadi punca pertengkaran suami isteri. Fakta yang lebih mengejutkan terbongkar pada pagi hari kejadian. Ada yang mendakwa Syamsul telah memukul Aminah untuk meminta wang. Menurut keterangan jiran, kira-kira jam 5 pagi, mereka terdengar bunyi pertengkaran kuat dari rumah pasangan itu, diikuti dengan suara tangisan Aminah. Seorang pekerja restoran bernama Siti memberikan keterangan yang lebih penting. Saya nampak Encik Syamsul mundar-mandir depan kedai pada petang majlis tu, kata Siti dengan suara terketar-ketar. Saya dengar dia cakap seorang diri, aku akan bunuh kau. Aku bersumpah akan bunuh kau. Keterangan ini menjadi bukti keadaan yang kuat mengikat Syamsul. Selain itu, terdapat kesan tumpukan kemerahan pada lengan bajunya. Hasil analisis dari Jabatan Kimia mengambil masa beberapa hari, tetapi keputusannya tidak seperti yang dijangkakan. Ia disahkan sebagai darah ikan, bukan darah manusia. Walaupun begitu, pasukan siasatan tetap mensasarkan Syamsul sebagai suspek utama. Inspektor Razak membuat hipotesis bahawa Syamsul telah memanggil isterinya keluar dari restoran, membunuhnya, membuang mayatnya di tempat lain dan mengambil wang kutu tersebut. Tetapi siasatan menemui jalan buntu di setiap sudut. Tiada satu pun kamera litar tertutup CCTV yang dipasang di sekitar Pasar Borong Selayang. Jalan raya yang sesak dengan orang ramai yang meraihkan Piala Dunia menjadikan pencarian saksi hampir mustahil. Di dalam lokap, Syamsul terus menegaskan dia tidak bersalah. Isteri saya takkan tinggalkan anak-anak. Dia takkan lari macam tu, suara Syamsul penuh dengan keputusasaan. Aminah sayang sangat anak-anak kami. Tak ada sebab dia nak lari kerana duit. Tetapi pasukan siasatan tidak mempercayai kata-kata Syamsul. Sejarah keganasan rumah tangga dan ugutan semuanya menuding ke arahnya. Polis menggeledah rumah Syamsul, keretanya dirampas untuk pemeriksaan dan laluannya dijejaki. Malah port judi yang sering dikunjunginya turut digeledah, tetapi tiada senjata pembunuhan ditemui. Jejak wang RM40,000 yang hilang juga tidak dapat dikesan. Akaun bank Syamsul hanya dipenuhi hutang tanpa sebarang kemasukan wang baru. Hari demi hari siasatan semakin kelam. Tanpa penemuan mayat, amat sukar untuk membuktikan pertuduhan. Akhirnya, pihak pendakwaan menolak permohonan reman terhadap Syamsul kerana bukti tidak mencukupi. Syamsul dibebaskan. Tetapi masyarakat di pasar sudah memandangnya sebagai pembunuh yang membunuh isterinya sendiri. Dia menghabiskan hari-harinya dengan minum arak tetapi tidak pernah berputus asa untuk mencari isterinya. Sementara itu, ketika semua mata tertumpu pada Syamsul di lokasi utama kejadian iaitu restoran makanan laut, kerja-kerja pembersihan dengan peluntur terus berjalan setiap malam. Saleh menggunakan alasan menjaga kebersihan pada musim panas untuk membersihkan dapurnya dengan teliti. Jika ada sebarang bukti penting yang tertinggal, semuanya pasti telah dihanyutkan ke dalam saliran bersama-sama dengan peluntur. Seminggu selepas pembebasan Syamsul, siasatan masih tidak menunjukkan kemajuan. Polis cuba mencari petunjuk dengan memanggil semula ahli kumpulan kutu dan pekerja restoran yang berada di majlis pada malam itu untuk disoal siasat. Inspektor Razak memutuskan untuk menyoal siasat setiap saksi dengan lebih terperinci. Pertama, Saleh, pemilik restoran, dipanggil semula. Saleh duduk di bilik soal siasat balai polis dengan wajah yang tenang, menunggu soalan. Inspektor Razak bertanya tentang keadaan pada hari kejadian, sekali lagi dengan terperinci. Cuba beritahu saya sekali lagi dengan teliti, apa yang berlaku selepas Puan Aminah keluar dari tandas? Saleh berfikir sejenak dan menjawab dengan nada yakin. Lepas keluar dari tandas, Puan Aminah terus keluar ikut pintu belakang. Saya nampak dengan mata kepala saya sendiri masa saya tengah basuh pinggan di dapur. Inspektor Razak bertanya lagi, selepas keluar ikut pintu belakang, apa dia buat? Saleh menjawab tanpa teragak-agak, dia tahan teksi. Saya nampak dia lambai tangan panggil sebuah teksi. Keterangan ini sangat spesifik dan meyakinkan. Ia seolah-olah menjadi bukti jelas bahawa Aminah telah meninggalkan restoran itu secara sukarela. Setelah mendengar keterangan ini, Inspektor Razak tidak merasakan perlu untuk menggeledah restoran itu lagi. Tiada sebab untuk menggeledah tempat kejadian jika mangsa telah pergi atas kerelaan sendiri. Keterangan Saleh telah mengubah haluan siasatan sepenuhnya. Kemungkinan Aminah dicederakan oleh seseorang di dalam restoran itu menjadi sangat rendah.
Sebaliknya, kemungkinan Aminah melarikan diri mengikut rancangan yang telah diatur menjadi lebih kuat. 2 hari kemudian, Kak Hasnah, ketua kutu dan seorang yang dihormati di kalangan peniaga pasar datang ke balai polis. Hasnah, yang berusia awal 60 ribuan, adalah seorang peniaga veteran yang telah berniaga di pasar Borong Selayang selama lebih 30 tahun. Orang di pasar memanggilnya Kak Hasnah dan sangat menghormatinya. Sebaik sahaja masuk ke bilik soal siasat, Hasnah mula menangis. "Saya dah agak perkara macam ni akan jadi pada Aminah." Inspektor Razak mendengar dengan teliti. "Kak, kalau akak tahu apa-apa tentang Puan Aminah, tolong beritahu kami." Hasnah mengesat air matanya dengan sapu tangan. Aminah tu terseksa dengan suaminya. Selalu kena tampar, kena pukul sebab judi. Dia dah tak tahan agaknya. Hasnah berhenti sejenak dan mengeluh panjang. Dia ada cakap kalau dapat duit kutu ni, dia nak lari jauh-jauh. Nak mulakan hidup baru. Inspektor Razak terkejut bila dia cakap macam tu pada akak. Hasnah mengangguk. 2-3 hari sebelum dia dapat duit tu, dia cerita pada saya seorang je. Dia cakap kalau bukan sebab anak-anak dah lama dia lari. Keterangan ini sangat mengejutkan pasukan siasatan. Ia bermakna Aminah telah merancang untuk melarikan diri. Lebih-lebih lagi, saksinya adalah orang yang paling dipercayai di pasar, Kak Hasnah. Keterangan Hasnah sangat terperinci dan meyakinkan. Aminah kata dia dah tak tahan hidup dengan Syamsul. Dengan duit RM40,000 tu, dia boleh mula hidup baru di tempat lain. Inspektor Razak bertanya lagi, "Orang lain tahu tak pasal ni?" Hasnah menggeleng. "Tak, dia cerita pada saya seorang je. Dia pesan, jangan bagi tahu sesiapa." Selepas keterangan Hasnah, pasukan siasatan membuat kesimpulan baru. Kehilangan Aminah bukanlah satu kes jenayah, tetapi satu rancangan melarikan diri. Keterangan daripada ketua kutu amat dipercayai dan keterangan saksi mata dari pemilik restoran selari dengan sempurna. Polis mengeluarkan notis orang dikehendaki di seluruh negara dengan andaian Aminah telah melarikan diri ke kawasan lain di mana tiada siapa yang mengenalinya. Tetapi hari demi hari berlalu tanpa sebarang berita. Tiada transaksi bank dibuat dan penggunaan telefon bimbitnya juga terhenti. Tiada rekod penggunaan perkhidmatan hospital atau mana-mana agensi kerajaan yang muncul. Sementara itu, Syamsul berusaha sedaya upaya mencari isterinya. Dia mencetak risalah dengan gambar Aminah dan menampalnya di seluruh pasar. Dia menelefon rakan-rakan untuk bertanya khabar isterinya, tetapi pandangan orang di pasar terhadapnya semakin dingin. Ada yang berbisik-bisik apabila melihat Syamsul. Itulah orang yang bunuh isteri sendiri atau dia yang buat isteri dia lari. Peniaga lain pula berkata terus terang, hancurkan keluarga sebab judi, sekarang bila dah jadi macam ni baru nak acah-acah mencari. Tidak lama kemudian, kabar angin buruk mula tersebar di seluruh pasar. Cerita bahawa Aminah lari bersama wang kutu dengan lelaki lain, atau malah khabar angin tidak berasas bahawa Syamsul dan Aminah bersekongkol untuk melesapkan wang kutu. Khabar angin ini turut menjejaskan anak-anak Aminah. Anak lelakinya yang di sekolah menengah dan anak perempuannya di sekolah rendah diejek oleh rakan-rakan. "Betul ke bapa kau bunuh mak kau? Mak kau curi duit lari kan?" Kanak-kanak itu tidak tahan dan tidak mahu ke sekolah. Mereka mengurung diri di dalam rumah dan tidak bercakap dengan sesiapa. Keadaan mental Syamsul juga semakin merosot. Pada siang hari dia keluar mencari isterinya, tetapi pada malam hari dia bergantung kepada arak. Apabila mabuk, dia akan meracau. "Mungkin aku sendiri yang bunuh dia. Mungkin aku yang bunuh Aminah." Tingkah laku Syamsul ini semakin membuatkan orang sekeliling curiga. Polis mengawasinya 24 jam, tetapi tiada bukti jelas yang menunjukkan dia adalah pelakunya. Pada masa yang sama, tiada juga bukti yang menunjukkan Aminah masih hidup. Siasatan menemui jalan buntu. Sebulan berlalu, 2 bulan berlalu, tiada petunjuk baru. Selepas Piala Dunia berakhir dan polis kembali bertugas seperti biasa, mereka terpaksa menumpukan perhatian kepada kes-kes lain. Akhirnya, pada bulan September, pasukan petugas khas dibubarkan. Kes kehilangan Aminah ditutup sementara dengan kesimpulan sebagai kes orang lari dari rumah. Fail kes yang berkaitan disimpan di arkib kes yang belum selesai. Musim panas yang membahang pada tahun 2002 berakhir dan musim luruh yang nyaman tiba. Pasar Borong Selayang kembali sibuk seperti biasa. Ada peniaga baru masuk dan cerita-cerita baru bermula. Nama Aminah
perlahan-lahan lenyap dari ingatan orang ramai. Tetapi seseorang yang mengetahui kebenaran masih berada di suatu tempat di pasar itu. Seseorang yang berjaya melepaskan diri daripada segala syak wasangka dengan alibi yang direka dengan sempurna dan keterangan palsu, menjalani kehidupan seperti biasa dengan wajah yang tidak dicurigai, menyimpan rahsia yang tidak diketahui sesiapa. Dan 8 tahun yang panjang pun berlalu. Pada tahun 2010, Pasar Borong Selayang sedang mengalami perubahan wajah. Projek naik taraf besar-besaran yang dijalankan oleh pihak berkuasa tempatan telah merobohkan bangunan-bangunan lama satu persatu dan menggantikannya dengan gerai-gerai moden. Suasana tradisional pasar mula pudar, tetapi para peniaga gembira dapat berniaga dalam persekitaran yang lebih baik. Inspektor Razak yang bertanggungjawab ke atas kes itu pada masa itu kini telah menjadi seorang pegawai penyiasat kanan. Pada tahun 2002, sebagai seorang detektif muda yang ditugaskan untuk menyiasat kes kehilangan Aminah, kini Inspektor Razak telah dinaikkan pangkat menjadi Ketua Bahagian Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah Gombak. Tetapi kes yang tidak dapat diselesaikannya 8 tahun lalu masih menghantuinya. Kadang-kadang, melalui laporan peronda, Inspektor Razak mengetahui keadaan Syamsul, suami Aminah. Syamsul telah berubah sama sekali sejak isterinya hilang. Bukan sahaja menghancurkan keluarga dengan judi dan arak, kini dia menjadi gelandangan, merayau-rayau di lorong-lorong pasar. Syamsul mula menunjukkan simptom demensia akibat ketagihan alkohol. Dia sering menahan orang yang lalu lalang dan bercakap merapu. Aminah, Bainah, dia ada dalam akuarium restoran tu. Kena cari dia kat sana. Orang ramai menganggap kata-kata Syamsul hanyalah racauan orang mabuk. Mereka tidak menghiraukan kata-kata seorang gelandangan yang tidak sioman. Tiada siapa yang memberi perhatian kepada kata-kata Syamsul. Anak-anak Aminah telah dewasa dan membawa haluan masing-masing. Anak lelakinya yang dahulunya di sekolah menengah telah berpindah ke Kuala Lumpur sebaik sahaja tamat belajar dan memutuskan hubungan. Anak perempuannya yang dahulunya di sekolah rendah pula meninggalkan kampung halaman selepas diambil oleh saudara mara untuk dijaga. Mungkin mereka ingin melupakan kenangan tentang ibu mereka atau mungkin kerana kekecewaan terhadap bapa mereka. Walau apa pun sebabnya, tiada seorang pun anak-anaknya yang mencari Syamsul. Pada setiap hari jadi ibu mereka, tiada siapa yang mengadakan kenduri arwah kerana tiada siapa yang tahu bila Aminah meninggal dunia. Dia dilaporkan hanya sebagai orang hilang, tetapi sijil kematian tidak pernah didaftarkan. Sementara itu, restoran tempat kejadian telah bertukar pemilik beberapa kali. Saleh, pemilik pada tahun 2002, telah menjual restorannya beberapa tahun kemudian dan berpindah ke tempat lain. Pemilik baru mengambil alih, tetapi perniagaan tidak maju. Tidak pasti sama ada disebabkan oleh peristiwa itu atau sebab lain, tetapi pelanggan semakin berkurangan. Akhirnya, pemilik kedua menyerah kalah dan menjual restoran itu. Pemilik ketiga mengambil alih, tetapi keadaan menjadi lebih teruk. Disebabkan perniagaan yang merosot, restoran itu terpaksa ditutup. Sejak tahun 2009, ia dibiarkan terbiar. Dalam keadaan inilah, projek naik taraf Pasar Borong Selayang bermula. Bangunan restoran itu juga termasuk dalam senarai untuk dirobohkan. Rancangan ini termasuk menukar paip lama dan mengubah suai keseluruhan bangunan. Secara kebetulan, Inspektor Razak mendapat tahu berita ini. Perasaan aneh timbul apabila dia mendengar bahawa tempat kejadian 8 tahun lalu akan dirobohkan. Dengan sedikit harapan, dia pergi bertemu dengan penyelia tapak. Kalau jumpa benda pelik atau apa-apa yang mencurigakan semasa kerja, tolong telefon saya ya. Inspektor Razak menghulurkan kad perniagaannya. Ada sebab istimewa ke, Tuan? Tanya penyelia tapak. Inspektor Razak menjelaskan secara ringkas. Beberapa tahun lalu, ada kes orang hilang di sini. Penyelia tapak mengangguk faham dan menyimpan kad perniagaan itu. Baik Tuan, kalau ada apa-apa yang pelik, saya akan telefon Tuan segera. Kerja-kerja perobohan bermula pada bulan Jun 2010. Pekerja memulakan dengan merobohkan bahagian dalaman bangunan terlebih dahulu, kemudian memecahkan lantai dan memulakan kerja menukar paip bawah tanah. Pada hari pertama, pekerja mula memecahkan lantai konkrit di dapur dengan gerudi elektrik besar. Habuk yang terkumpul selama berpuluh-puluh tahun berterbangan bersama bau hapak, bau busuk dan kulat yang biasa ditemui di bangunan terbiar.
Tetapi struktur paip sebenar berbeza daripada pelan. Paip-paip berselirat akibat pengubahsuaian berulang kali. Pelan ni tak betul langsung, keluh seorang tukang paip. Kita buang semua yang lama dan pasang baru sajalah. Kerja ini lebih rumit daripada yang dijangkakan, terutamanya paip di belakang akuarium lama yang sukar diakses. Paip saliran itu tertanam di sudut yang sukar dicapai oleh tangan manusia. Kira-kira jam 3 petang, kerja-kerja membuka permukaan tanah untuk mengakses bahagian paip itu bermula. Apabila seorang pekerja menggunakan pemotong paip untuk memotong paip itu, kedengaran bunyi seperti sesuatu yang berat bergerak. Ada benda dalam ni. Pekerja itu mencondongkan paip untuk mengeluarkan isinya. Bersama-sama dengan gumpalan lumpur hitam, sesuatu yang berkilauan jatuh, penyelia tapak segera menelefon Inspektor Razak. Inspektor, kami jumpa sebatang gigi emas di sini. Jantung Inspektor Razak berdegup kencang. Salah satu ciri utama Aminah 8 tahun lalu ialah gigi emasnya. Saya datang sekarang. Jangan bagi sesiapa sentuh. Inspektor Razak meletakkan telefon dan bergegas ke lokasi kejadian. Dia mempunyai firasat bahawa serpihan logam kecil yang ditemui jauh di dalam paip saliran itu mungkin kunci untuk membuka pintu kepada kebenaran yang terkunci selama 8 tahun. Setibanya di lokasi, Inspektor Razak bertindak pantas. Dia segera mengasingkan kawasan perobohan itu dan memasang pita kuning polis. Dia tidak akan membiarkan bukti yang terlepas semasa siasatan pertama 8 tahun lalu terlepas lagi. Dia meminta bantuan segera daripada pasukan forensik Jabatan Kimia dan memastikan tempat kejadian dijaga dengan sebaik mungkin. 1.5 jam kemudian, pasukan forensik tiba dengan peralatan canggih. Ketua pasukan, Dr. Aliza, meninjau lokasi untuk memahami keadaan. Selepas memeriksa gigi emas yang ditemui dan struktur paip saliran dengan teliti, dia memberitahu satu fakta penting kepada Inspektor Razak. Lokasi penemuan gigi emas ini sangat penting, Doktor. Aliza melutut dan menunjuk ke arah struktur paip sambil menjelaskan ini adalah bahagian yang dipanggil perangkap P atau P-trap. Perangkap P adalah bahagian paip saliran berbentuk U yang sentiasa menakung air. Struktur ini berfungsi untuk menghalang bau busuk, serangga dan haiwan perosak daripada naik dari saliran utama. Ia adalah komponen penting dalam setiap sistem saliran. Seorang pakar paip, Pak Cik Rosli, turut dipanggil segera ke lokasi. Pak Cik Rosli adalah seorang tukang paip yang berpengalaman selama 30 tahun. Dia menerangkan ciri-ciri fizikal perangkap pad dengan terperinci. Secara prinsipnya, mustahil untuk objek masuk ke sini dari saluran kumbahan luar melalui aliran songsang. Mengikut hukum graviti dan tekanan air, ia hanya boleh sampai ke sini jika ia mengalir turun dari atas, iaitu dari dapur. Kata-kata ini menghancurkan keterangan Saleh 8 tahun lalu. Soleh pernah memberi keterangan bahawa Aminah keluar melalui pintu belakang dan menaiki teksi selepas keluar dari tandas. Tetapi penemuan gigi emas Aminah di dalam perangkap pipe saliran dapur menunjukkan fakta yang sangat berbeza. Inspektor Razak cuba memahami struktur sambungan paip dengan lebih teliti. Paip ni bersambung terus dengan bahagian mana Pak Cik Rosli membuka pelan dan menuding dengan jarinya. Bahagian ni bersambung terus dengan saliran sinki di dapur dan juga bersambung dengan lubang saliran pembersihan di belakang akuarium. Jantung Inspektor Razak berdegup kencang. Bukti fizikal yang menunjukkan sesuatu telah berlaku kepada Aminah di dalam dapur kini berada di hadapannya. Serpihan kebenaran yang tersembunyi selama 8 tahun mula tersingkap satu persatu. Pasukan forensik melakukan pencarian yang lebih teliti di sekitar gigi emas itu. Mereka membuka keseluruhan paip saliran dan menapis tanah di sekelilingnya untuk memastikan tiada apa yang tercicir. Semasa kerja teliti itu, satu lagi penemuan dibuat. Ada serpihan tulang di sini. Seorang pegawai forensik menggunakan penyepit untuk mengutip serpihan kecil itu dengan berhati-hati. Walaupun dilihat dengan mata kasar, jelas ia adalah serpihan tulang manusia. Saiznya sangat kecil, tetapi berdasarkan ketumpatan dan warnanya, diandaikan ia adalah tulang manusia. Doktor, Aliza menilai keadaan di tempat kejadian. Ini bukan lagi kes orang hilang. Ini jelas kes bunuh dan kerat. Inspektor Razak dengan tangan yang terketar-ketar menelefon ketuanya. Kes kehilangan Aminah yang menjadi kes sejuk selama 8 tahun kini dinaikkan taraf sebagai kes bunuh. Kes Aminah akan disiasat semula sebagai kes pembunuhan dan menyembunyikan mayat.
Ibu Pejabat Polis Kontingen Kuala Lumpur segera menubuhkan sebuah pasukan khas untuk kes sejuk ini. Seluruh kekuatan bahagian siasatan jenayah berat akan ditumpukan kepada kes ini. Selepas 8 tahun, kes Aminah kembali menjadi perhatian. Berita ini tersebar pantas ke media. Para wartawan berlumba-lumba membuat tajuk berita yang sensasi dan menarik. Kembalinya ibu dari paip saliran selepas 8 tahun, gigi emas rungkai misteri pembunuhan di Pasar Borong. Kebenaran 8 tahun yang tertanam dalam paip akhirnya terbongkar. Syamsul yang mengetahui berita itu dari berita malam tergamam. Tubuhnya yang uzur akibat kehidupan sebagai gelandangan selama 8 tahun tidak menghalangnya untuk bergegas ke balai polis. Apabila bertemu dengan pegawai penyiasat, Syamsul meluahkan segala-galanya. Kan saya dah cakap, Syamsul melepaskan kemarahan dan penderitaan yang terpendam selama 8 tahun. Isteri saya mati dalam restoran tu. Selama 8 tahun, tak ada siapa percaya cakap saya. Suara Syamsul bercampur antara marah dan lega yang teramat sangat. Akhirnya terbukti bahawa isterinya tidak lari mengikut lelaki lain, tetapi telah dibunuh. Dan yang lebih penting, terbukti bahawa dia sendiri adalah mangsa. Inspektor Razak meletakkan tangannya di bahu Syamsul dan berkata, kali ini kita pasti akan bongkar kebenaran pasukan siasatan membawa keluar semula semua rekod siasatan dari tahun 2002 untuk disemak. Siasatan 8 tahun lalu yang hanya tertumpu kepada Syamsul kini diteliti dari sudut pandangan yang baru sepenuhnya. Terutamanya, alibi individu yang pernah dikeluarkan daripada senarai suspek kini disemak semula dengan teliti. Dalam mesyuarat pasukan, Inspektor Razak mengemukakan soalan penting. Kenapa Saleh menipu? Adakah ia sekadar ingatan yang silap atau keterangan palsu yang disengajakan? Pasukan siasatan mula menumpukan perhatian kepada kemungkinan pelaku sebenar bersembunyi di sebalik keterangan palsu Saleh. Mungkin ada orang yang mengarahkan atau mengugut Saleh untuk memberi keterangan palsu. Atau kemungkinan Saleh sendiri bersubahat juga tidak boleh diketepikan. Sementara itu, berita penemuan gigi emas itu sampai ke telinga pelaku sebenar. Dia terkejut apabila mendapati bukti yang dipercayainya telah dimusnahkan sepenuhnya kini terbongkar kepada dunia. Pelaku itu kini merasa terdesak dan takut, tidak tahu apa yang harus dilakukan seterusnya. Pasukan siasatan memutuskan untuk menggunakan teknologi saintifik terkini. Sebuah pengimbas 3D dibawa ke lokasi kejadian untuk membina semula struktur dalaman restoran itu dengan tepat. Melalui simulasi komputer, mereka menganalisis sambungan paip dan aliran air. Juruteknik forensik Encik Daud menerangkan hasil analisis sambil melihat skrin komputer. Kita boleh kenal pasti dengan tepat di mana mangsa dikerat. Skrin menunjukkan imej dapur restoran dalam format 3 dimensi dan kawasan di sekitar sinki ditandakan dengan warna merah. Gigi emas itu jatuh ke dalam lubang saliran sinki ini. Kemudian ia mengalir mengikut laluan ini sehingga ke perangkap P. Itu sudah pasti. Analisis saintifik itu tidak dapat disangkal. Aminah telah dibunuh berhampiran sinki di dapur restoran dan semasa proses menggerat mayat, gigi emasnya tercabut dan jatuh ke dalam lubang saliran. Serpihan logam kecil yang terperangkap jauh di dalam perangkap P selama 8 tahun akhirnya membongkar kebenaran kepada dunia. Pasukan siasatan kini yakin bahawa keterangan palsu Saleh dan pelaku sebenar yang bersembunyi di sebaliknya pasti akan ditemui. Roda keadilan yang terhenti selama 8 tahun mula berputar semula dan jaring siasatan mula menjerut leher pelaku sebenar. Gigi emas dan serpihan tulang yang ditemui di lokasi kejadian dihantar ke Jabatan Kimia. Adakah bukti kecil yang tertanam jauh di dalam paip saliran selama 8 tahun ini mampu menceritakan kebenaran? Semuanya bergantung pada teknologi saintifik. Pakar analisis DNA Dr. Khairul ditugaskan untuk memeriksa gigi emas itu. Dr. Khairul adalah seorang pakar dengan pengalaman 20 tahun dalam bidang forensik. Pertama, dia memeriksa gigi emas itu di bawah mikroskop berkuasa tinggi untuk melihat jika masih ada sisa tisu biologi yang tinggal. Walaupun selepas 8 tahun, masih ada kemungkinan tisu dapat bertahan kerana dilindungi oleh permukaan logam. Dr. Khairul menggunakan penyepit yang sangat halus untuk memeriksa celah-celah kecil di dalam gigi emas. Dengan menggunakan mikroskop pergigian yang membesarkan sehingga 200 kali ganda, dia menemui tisu kecil berwarna coklat di akar gigi. Ada sisa pulpa gigi. Pulpa gigi adalah tisu saraf dan saluran darah di dalam gigi.
Tisu ini kaya dengan DNA dan merupakan bukti penting untuk pengesahan identiti. Dr. Khairul mengasingkan dan mengumpul sampel tisu itu dengan berhati-hati. Sampel itu terus dimasukkan ke dalam proses pengekstrakan DNA. Dengan kaedah pengekstrakan fenol kloroform dan penyulenan gel silika, DNA tulen berjaya diekstrak. Tetapi disebabkan tempoh 8 tahun, DNA itu telah banyak terurai. Kepekatan DNA sangat rendah. Kita perlu menggandakannya dengan beberapa pusingan PCR. PCR atau tindak balas berantai polimerase adalah teknik untuk menggandakan sejumlah kecil DNA menjadi jutaan kali ganda. Dr. Khairul menggunakan kaedah analisis STR, iaitu kaedah menganalisis corak ulangan jujukan DNA di bahagian tertentu genom manusia yang mempunyai ketepatan yang sangat tinggi dalam pengenalpastian individu. Proses analisis yang teliti ini mengambil masa seminggu. Sementara itu, sampel darah yang diambil daripada anak-anak Aminah yang masih hidup turut dianalisis dengan kaedah yang sama. Ia adalah analisis perbandingan untuk mengesahkan hubungan genetik antara ibu dan anak. Akhirnya, keputusan keluar. Dr. Khairul meneliti data analisis dengan teliti sebelum menelefon Inspektor Razak DNA yang diekstrak dari gigi emas padan dengan DNA anak-anak Puan Aminah sehingga 99.99%. Inspektor Razak menarik nafas dalam-dalam. Doktor pasti? Doktor. Khairul menjawab dengan nada yakin. Secara statistik, ia boleh dianggap sebagai individu yang sama. Ini adalah bukti jelas bahawa Puan Aminah meninggal dunia di restoran itu dan giginya tercabut semasa proses mengerat mayat. Detik bersejarah itu mengesahkan bahawa kes orang hilang yang menjadi kes sejuk selama 8 tahun adalah satu kes pembunuhan yang jelas. Sains telah memberikan suara kepada bukti yang membisu sekian lama. Inspektor Razak segera menukar strategi siasatan. Kini, setelah kes itu dinaikkan taraf sebagai kes bunuh, dia boleh memohon waran geledah dari mahkamah untuk menggeledah rumah lama Aminah. 8 tahun lalu, rumah itu hanya diperiksa secara sambil lewa dengan kebenaran keluarga kerana dianggap sebagai kes orang lari dari rumah. Tetapi kali ini, mereka boleh menggeledah dengan teliti. Sehari selepas waran geledah dikeluarkan, seluruh pasukan siasatan bergegas ke rumah lama Aminah. Walaupun kini didiami oleh keluarga lain, mereka memberikan kerjasama penuh. Kali ini, pasukan siasatan menggeledah setiap pelosok dari bawah tikar getah hingga ke celah-celah siling. Selepas menggeledah ruang tamu, dapur dan bilik air, mereka masuk ke bilik tidur utama. Semua barang di dalam almari dikeluarkan dan dinding diketuk untuk mencari ruang kosong. Tiba-tiba, seorang pegawai menyedari sesuatu yang tidak kena di bawah sebuah almari pakaian yang besar. Ini nampak pelik. 2 orang pegawai bekerjasama mengalihkan almari besar itu. Sekeping papan lapis di bawahnya kelihatan sedikit terangkat. Selama 8 tahun, kelembapan dan perubahan suhu telah menyebabkan gamnya rosak dan tepinya terbuka. Pegawai menggunakan tukul dan pahat untuk mengumpil papan lapis itu perlahan-lahan di bawahnya. Sesuatu yang tidak dijangka muncul. Sebuah kotak catboard lama yang penuh dengan kulat. Kotak itu rosak di bahagian penjuru akibat kelembapan, tetapi isinya masih dalam keadaan baik. Apabila Inspektor Razak membuka penutup kotak itu, dia tergamam. Di dalamnya terdapat berpuluh-puluh buku nota, perjanjian pinjaman, cek dan pelbagai dokumen lain yang padat. Apabila buku nota pertama dibuka, seluruh pasukan siasatan terdiam. Di dalam buku nota itu terdapat senarai nama peniaga-peniaga di Pasar Borong Selayang berserta jumlah pinjaman, kadar faedah tahunan, jadual pembayaran dan status tunggakan yang dicatatkan secara sistematik seperti akaun bank. Encik Goh, hutang pokok RM20,000, faedah 180% tahun, ansuran bulanan RM3,000. Puan Lela, hutang pokok RM1,000, faedah 22% tahun, tunggakan 3 bulan. Encik Chan, hutang pokok RM50,000, faedah 200% tahun, cagaran geran kedai. Aminah, yang selama ini disangka hanya seorang peniaga ikan biasa, sebenarnya adalah seorang ahlong kejam yang mengenakan faedah setinggi lebih 200%. Dia telah meminjamkan wang kepada berpuluh-puluh peniaga di pasar dan mengutip faedah yang mencekik darah.
Yang lebih mengejutkan ialah catatan berunsur ugutan yang tertulis di seluruh buku itu. Go, kedai boleh dirampas. Isteri tak tahu hal ni. Lela, perlukan duit segera untuk yuran sekolah anak. Kelemahan ini boleh digunakan. Chan, kaki judi. Keluarga diambang perceraian. Kalau perkara ni terbongkar, pecah amanah duit kutu. Akan dimalukan di tengah pasar kalau rahsia pecah. Aminah telah mengumpul maklumat mengenai kelemahan dan rahsia peribadi peminjam dan mencatatnya dengan teliti. Dia juga telah merancang dengan licik bagaimana untuk menekan dan mengugut peniaga yang tidak dapat membayar hutang. Pasukan siasatan terdiam seketika, terkejut dengan kandungan yang amat menggemparkan itu. Inspektor Razak dengan tangan yang terketar-ketar membelik buku nota itu dan berkata, sekarang motifnya jelas. Buku ini adalah punca utama pembunuhan ini. Kemungkinan besar, salah seorang peminjam yang tidak tahan dengan tekanan telah bertindak nekat. Inspektor Razak mula menyusun senarai nama mengikut jumlah hutang dan di bahagian paling atas senarai, dia menemui satu nama yang mengejutkan. Hutang pokok RM300,000, faedah RM50,000, desakan bayaran segera. Nama yang ditulis dengan pen merah di sebelah jumlah wang itu tidak lain dan tidak bukan ialah Kak Hasnah. Individu yang dihormati di kalangan peniaga dan orang yang sama menangis tersesak-esak 8 tahun lalu menceritakan rancangan Aminah untuk melarikan diri. Tangan Inspektor Razak bergetar. Kak Hasnah berhutang sebanyak ini dengan Aminah. Satu lagi penemuan mengejutkan menyusul. Nama Saleh, pemilik restoran yang memberi keterangan palsu 8 tahun lalu juga terdapat di dalam buku itu. Saleh, hutang pokok RM50,000, faedah 180% tahun, kedai dicagarkan. Rupa-rupanya, Saleh juga berhutang besar dengan Aminah. Dua orang yang memainkan peranan penting dalam siasatan 8 tahun lalu, kedua-duanya mempunyai hutang yang besar dengan Aminah. Pasukan siasatan mula menyusun semula gambaran keseluruhan kes. Hasnah mempunyai hutang sebanyak RM1,050,000, manakala Saleh selain mempunyai hutang RM50,000, restorannya juga dicagarkan. Inspektor Razak merasakan kepingan-kepingan teka-teki mula bercantum. Sekarang semuanya jelas. Ini bukan pembunuhan tanpa niat, tetapi jenayah terancang untuk menghapuskan hutang. Pendedahan kehidupan rahsia Aminah yang mengejutkan telah membawa kes ini ke fasa baru. Kemungkinan Hasnah dan Saleh bersekongkol untuk membunuh Aminah sangat tinggi. Kedua-duanya berada dalam situasi di mana mereka tidak akan bebas selagi Aminah masih hidup. Inspektor Razak tahu bahawa buku akaun rahsia ini adalah kotak Pandora yang mungkin telah dicarinya selama ini tetapi tidak pernah ditemui. Jika buku ini terbongkar 8 tahun lalu, seluruh pasar pasti akan bergegar. Aminah, dengan buku rahsia ini sebagai senjatanya, adalah kuasa sebenar yang mengawal dan memeras ugut berpuluh-puluh orang. 3 hari selepas penemuan itu, Saleh dikesan. Dia kini bersembunyi di Johor Bahru dan mengendalikan sebuah sarang perjudian haram. Inspektor Razak melancarkan operasi bersama dengan Jabatan Siasatan Jenayah Kontingen Johor untuk menangkap Saleh dengan segera. Pada jam 6 petang, di sebuah flat usang di Johor Bahru, Saleh ditangkap dan dibawa ke Kuala Lumpur dengan bergari. Selepas 8 tahun, wajah Saleh banyak berubah. Rambutnya mula menipis dan wajahnya penuh dengan kedutan. Dia kelihatan sangat selekeh, mungkin akibat perjudian dan arak. Apabila dibawa ke bilik soal siasat di IPD Gombak, Saleh mula menggigil. Keadaannya jauh berbeza berbanding 8 tahun lalu. Kes dah luput tarikh, kan? Kenapa tangkap saya lagi? Suara Saleh terketar-ketar. Saya tak buat apa-apa salah. Inspektor Razak membuka beg bimbitnya dengan tenang dan mula mengeluarkan bukti satu persatu. Ini adalah saat yang ditunggunya selama 8 tahun. Pertama, dia meletakkan gambar gigi emas yang ditemui di atas meja. Di sebelahnya, laporan analisis DNA dari Jabatan Kimia diletakkan dengan kemas. Sebaik sahaja melihat gambar itu, mata Saleh terbeliak. Wajahnya pucat lesi dan bibirnya mula bergetar. Inspektor Razak bertanya dengan nada yang tenang tetapi tegas. 8 tahun lalu, awak cakap awak nampak Puan Aminah naik teksi. Jadi kenapa gigi emasnya boleh ada dalam perangkap P-pipe saliran restoran awak? Saleh mengetap bibir, cuba berkata sesuatu tetapi suaranya tidak keluar. Dia mengetuk-ngetuk jarinya di atas meja sambil matanya meliar.
Peluh sejuk mula membasahi dahinya. Inspektor Razak melepaskan tumbukan kedua. Dia mengeluarkan salinan buku akaun rahsia Aminah dan membentangkannya di hadapan Saleh. Bahagian yang mempunyai nama Saleh digariskan dengan pen penyerlah berwarna merah. Saleh, hutang RM50,000, faedah 180% tahun, kedai dicagarkan. Saleh tergamam melihat buku itu. Dia bersandar ke kerusi seolah-olah cuba menjauhkan diri. Mana dapat ni? Suara Saleh hampir tidak kedengaran. Inspektor Razak bersedia untuk tumbukan terakhir. Dia mengeluarkan bukti paling penting. Ini rekod transaksi kewangan awak sejurus selepas kejadian. Penyata bank menunjukkan rekod yang jelas. Pada 5 Julai 2002, seminggu selepas kehilangan Aminah, hutang Saleh sebanyak RM50,000 telah dilangsaikan sepenuhnya dalam satu hari. Lebih-lebih lagi, ia dibayar secara tunai. Saleh sedar dia tidak boleh menafikannya lagi. Tiba-tiba, dia bangun dan menjerit. "Bukan saya yang bunuh." Suara Saleh bergema di seluruh bilik soal siasat. "Saya cuma ikut arahan." Inspektor Razak menekan bahu Saleh dengan tenang, memaksanya duduk. "Jadi, siapa yang arahkan?" Saleh meraup mukanya dengan kedua-dua belah tangan, kelihatan sangat terseksa. Rahsia mengerikan yang disimpan di dalam hatinya selama 8 tahun bakal terbongkar kalau saya cakap. Kalau saya cakap, saya boleh mati. Inspektor Razak menghidupkan perakam suara dan berkata dengan tenang, "Sekarang, ceritakan semuanya. Itu jalan terbaik untuk awak." Saleh, dengan suara yang terketar-ketar, mula menceritakan peristiwa pada malam itu. Pada malam kejadian, selepas majlis tamat dan pelanggan pulang, pada malam 29 Jun 2002, kira-kira jam 11 malam, Saleh sedang membasuh pinggan seorang diri di restorannya. Hari itu ramai pelanggan kerana demam Piala Dunia, jadi banyak kerja yang perlu dilakukan. Tiba-tiba, pintu belakang terbuka dan seseorang masuk. Saleh terkejut melihat susuk tubuh yang muncul dari kegelapan. Orang itu adalah ketua kutu yang dihormatinya, Kak Hasnah. Kak Hasnah datang dengan muka serius dan suruh saya kunci semua pintu. Jangan bagi tahu sesiapa. Soleh mengikut arahan Hasnah dan mengunci semua pintu restoran. Pada ketika itulah dia melihat pemandangan yang mengerikan. Di satu sudut dapur, di atas lantai, terbaring jasad Aminah yang tidak bernyawa dan Hasnah sedang memusnahkan bukti dengan tenang. Saya takut sangat. Kaki saya menggigil. Saleh mengingati saat itu. Hasnah bercakap kepada Saleh dengan nada yang dingin. Jenayah ini dirancang dengan teliti dan licik untuk dilakukan pada lewat malam selepas restoran ditutup. Semuanya telah diatur terlebih dahulu. Kak Hasnah tawarkan sesuatu pada saya. Pengakuan Saleh berterusan. Dia berjanji akan melangsaikan semua hutang saya dan membantu menyelamatkan restoran saya. Tetapi jika saya menolak, dia mengugut akan melaporkan kepada polis bahawa saya adalah subahatnya. Ugutan dan pujukan datang serentak. Saleh tiada pilihan lain. Inspektor Razak menyoal soalan penting. "Jadi, awak tolong sembunyikan mayat?" Saleh mengangguk. "Ya, walaupun takut, saya terpaksa ikut arahan." Pada malam itu, Hasnah dan Saleh melakukan perbuatan kejam di dapur. Mereka menggunakan mesin pengisar makanan laut grade industri di restoran itu untuk menghancurkan mayat. Untuk menghapuskan semua jejak, mereka menyimbah peluntur ke seluruh tempat kejadian. "Kami buat kerja dalam gelap, jadi kami tak perasan gigi emas tu tercabut." Saleh menundukkan kepala. Inspektor Razak bertanya untuk pengesahan terakhir, "Siapa yang mengarahkan semua ini?" Saleh teragak-agak untuk masa yang lama. Dia membuka dan menutup mulutnya beberapa kali. Akhirnya, dengan bibir yang terketar-ketar, dia menyebut nama itu, Kak Hasnah. Kesunyian menyelubungi bilik soal siasat. Inspektor Razak dan rakan-rakannya tergamam. Hasnah, yang digelar Ibu Pasar dan yang 8 tahun lalu menangisi pemergian Aminah, adalah dalang dan pembunuh sebenar pendedahan yang amat mengejutkan. Pasukan siasatan berasa seram sejuk. Selepas kejadian itu, Hasnah terus berpura-pura menjadi jiran yang baik. Malah dia memberikan beasiswa kepada anak-anak Aminah. Apabila Syamsul menjadi gelandangan, dia masih berpura-pura bersimpati dan kadang-kala membawakan makanan. "Gila betul," kata seorang pegawai dengan marah.
berlakon dengan sempurna selama 8 tahun. Pengakuan penuh Saleh direkodkan dan dilaporkan kepada pihak pendakwaan dengan segera. Berdasarkan pengakuan itu, waran tangkap untuk Hasnah dikeluarkan serta-merta. Pasukan siasatan merancang operasi secara rahsia untuk mengelakkan Hasnah melarikan diri. Kediaman semasanya dan rutin hariannya dipantau 24 jam. Dalam mesyuarat pasukan, Inspektor Razak membuat pengumuman bersejarah selepas 8 tahun. Akhirnya kita berjaya mengesan pelaku sebenar yang bersembunyi di sebalik alibi yang sempurna. Pengakuan penting Saleh telah meruntuhkan alibi palsu yang kelihatan kukuh selama 8 tahun dalam sekelip mata. Lakonan air mata Hasnah dan keterangan palsu Saleh semuanya adalah sebahagian daripada jenayah terancang yang sempurna. Akhirnya, jaring kebenaran telah ditenun dengan sempurna bagi Hasnah yang telah hidup seperti biasa selama 8 tahun dan percaya bahawa dia telah melakukan jenayah yang sempurna. Hukuman keadilan yang tertangguh semakin hampir. 2 hari selepas pengakuan penting Saleh, pada jam 5.30 pagi, anggota polis berkumpul secara senyap di sebuah kondominium mewah di kawasan Mont Kiara. Pasukan serbuan yang diketuai oleh Inspektor Razak telah mengepung kediaman Hasnah dengan sempurna. Detik bersejarah untuk menangkap pelaku sebenar yang hidup di sebalik topeng yang sempurna selama 8 tahun semakin hampir. Kediaman Hasnah adalah salah satu kawasan kediaman paling mewah di Kuala Lumpur. Kediaman mewah yang mustahil untuk dimiliki hanya dengan menjual ikan di pasar. Ia adalah bukti kekayaan tersembunyi Hasnah sendiri. Inspektor Razak menekan interkom. Polis, sila buka pintu. Seketika kemudian, suara Hasnah kedengaran. Nada mesra yang biasa didengar telah hilang, digantikan dengan kewaspadaan yang tajam. Ada apa pagi-pagi buta ni? Inspektor Razak menjawab dengan tegas. Kami akan melaksanakan waran tangkap. Puan Hasnah, anda ditahan atas tuduhan membunuh. Pintu terbuka dan Hasnah muncul dengan memakai baju tidur sutera yang mahal. Walaupun dalam keadaan ditahan, Hasnah yang berusia hampir 70 tahun masih kelihatan angkuh. Dia seolah-olah cuba memarahi anggota polis. Kamu semua tahu tak saya ni siapa? Suara Hasnah masih mempunyai autoriti yang pernah menguasai pasar selama 30 tahun. Saya akan panggil peguam saya. Ini jelas satu penyalahgunaan kuasa. Walaupun digari, Hasnah tidak menyerah. Dia terus membantah. Tidak menghiraukan jiran-jiran yang mengintai dari tingkap. Semasa dibawa menaiki kereta polis, Hasnah tidak berhenti. Saleh tu yang fitnah saya. Semua sebab hutang judi dia. Tetapi Inspektor Razak menjawab dengan tenang, semua akan dibuktikan dalam siasatan, puan. Setibanya di IPD Gombak, Hasnah dibawa ke bilik soal siasat yang sama di mana 8 tahun lalu dia pernah menangisi pemergian Aminah. Satu situasi yang ironik di mana kini dia duduk sebagai suspek kes bunuh. Sejak awal, Hasnah menafikan semua pertuduhan. Saleh fitnah saya sebab hutang judi dia. Suara Hasnah masih penuh dengan keyakinan. Saya ni peniaga jujur di Pasar Borong Selayang selama 30 tahun. Hasnah cuba memujuk pegawai penyiasat dengan senyuman mesra, sama seperti ketika disoal siasat 8 tahun lalu. Senyuman mesra yang sama yang membuatkan para peniaga menghormatinya. Saya sayangkan Aminah macam adik sendiri. Kenapa saya nak cederakan dia? Hasnah malah cuba menitiskan air mata. Lakonan yang sama seperti 8 tahun lalu. Tetapi Inspektor Razak telah menyediakan bukti yang kukuh. Dia mengeluarkan sebuah fail tebal dari laci meja dan membukanya perlahan-lahan di hadapan Hasnah. Ia adalah buku akaun rahsia Aminah yang asli. Sebaik sahaja buku itu dibuka, riak wajah Hasnah serta-merta berubah. Buku yang dicarinya selama 8 tahun akhirnya muncul. Mata Hasnah bergetar hebat. Inspektor Razak menunjuk ke satu halaman yang tertulis di sini. Apa dia? Buku itu mencatatkan rahsia besar Hasnah dengan terperinci. Kisah bagaimana dia secara rahsia menggunakan wang kutu untuk melabur dalam hartanah dan mengalami kegagalan teruk skim piramid klasik. Hasnah selewengkan RM300,000 duit kutu, labur dalam hartanah, gagal, rugi RM350,000. Pinjam wang segera dari Aminah, faedah bulanan RM20,000.
Jika tidak dapat bayar, akan dedahkan penyelewengan wang kutu. Rancang untuk malukan depan semua ahli. Wajah Hasnah pucat lesi. Bibirnya mula bergetar. Inspektor Razak terus menekan. Awak takut buku ni terbongkar. Jadi awak bunuh Aminah, kerat mayatnya dan musnahkan semua bukti. Betul tak? Hasnah cuba menafikan. Itu tak betul. Tetapi suaranya telah kehilangan keyakinan. Hasnah mengisytiharkan akan menggunakan haknya untuk berdiam diri sehingga peguamnya tiba. Tetapi pasukan siasatan telah bersedia untuk langkah seterusnya dalam perang psikologi, iaitu konfrontasi dengan Saleh. Melalui cermin sahala, Hasnah melihat Saleh yang digari sedang diiringi di sepanjang koridor. Sebaik sahaja melihat Hasnah, Saleh menjerit sekuat hati. Kak Hasnah, semua dah berakhir. Suaranya bergema masuk ke dalam bilik soal siasat. Kita cakap benar sajalah. Pada ketika itu, bahu Hasnah bergetar sedikit. Benteng pertahanan psikologi yang dibinanya selama 8 tahun mula retak jeritan Saleh adalah amaran terakhir untuk Hasnah. Pasukan siasatan terus meningkatkan tekanan psikologi. Mereka menceritakan kepadanya reaksi marah para peniaga di pasar apabila berita jenayah Hasnah tersebar. Seluruh pasar bergegar. Peniaga-peniaga yang pada mulanya tidak percaya menjadi sangat marah apabila bukti jelas dikemukakan. Mereka terkejut apabila mengetahui pemimpin yang mereka percayai selama 30 tahun sebenarnya adalah Hasnah. Adalah aib pasar kita, penipu yang menipu kita selama 30 tahun. Hukum dia seberat-beratnya. Surat aduan yang ditulis kepada Hasnah 8 tahun lalu kini bertukar menjadi surat kutukan yang berapi-api. Satu kenyataan, kutukan yang ditandatangani oleh lebih 120 orang peniaga pasar telah dihantar ke balai polis. Apabila Inspektor Razak menyampaikan reaksi ini satu persatu kepada Hasnah, wajahnya mula runtuh. Reputasi dan kepercayaan yang dibinanya sepanjang hidupnya hancur dalam sekelip mata. Topeng Kak Hasnah yang dihormati mula tertanggal. Di sebaliknya, tersembunyi wajah dingin yang penuh dengan ketamakan dan perhitungan. Hasnah kini keseorangan. Soleh telah mengaku dan orang-orang pasar telah membelakanginya. Dia tidak mempunyai tempat untuk bergantung lagi. Akhirnya Hasnah mengeluh panjang. Bahunya jatuh dan keangkuhannya hilang. Bibir yang tertutup rapat mula terbuka perlahan-lahan. Aminah yang mulakan dulu malam tu. Itu adalah kata-kata pertama Hasnah dengan suara yang terketar-ketar. Kebenaran yang tersembunyi selama 8 tahun mula terbongkar. Dia yang desak aku sampai ke sudut. Suasana di bilik soal siasat menjadi berat. Pegawai penyiasat menahan nafas, menunggu pengakuan Hasnah. Perakam suara sedang berfungsi, merakam detik bersejarah itu. Hasnah menundukkan kepala dan menyambung. Wajah syaitan yang bersembunyi di sebalik topeng yang sempurna selama 8 tahun mula kelihatan. Mulut Hasnah mula terbuka. Pintu kepada kebenaran yang tertutup rapat selama 8 tahun akhirnya terbuka. Suasana di bilik soal siasat menjadi sangat tegang. Pegawai penyiasat tidak berani bernafas sambil menumpukan perhatian pada pengakuan Hasnah. Inspektor Razak memeriksa semula status perakam suara. Detik bersejarah ini tidak boleh terlepas. Kebenaran yang ditunggu-tunggu selama 8 tahun akhirnya akan didedahkan kepada dunia. Hasnah dengan suara yang terketar-ketar mula menceritakan semula tragedi pada malam 29 Jun 2002. Malam itu seperti neraka. Malam di bulan Jun 2002 yang diceritakan melalui ingatan Hasnah adalah gambaran neraka yang dicipta oleh ketamakan manusia. Kembali pada malam itu, jam 11.30 malam, ketika seluruh negara sedang demam Piala Dunia, ahli-ahli kumpulan kutu mula pulang seorang demi seorang selepas majlis tamat. Tetapi bagi Aminah yang memeluk erat beg wang RM40,000, dia mempunyai tujuan lain. Malam itu adalah peluang terakhirnya untuk menundukkan Hasnah. Aminah panggil saya ke sudut paling dalam di dapur. Aminah dengan wajah yang dingin memberikan kata dua. Kak Hasnah, kita selesaikan malam ni juga. Aminah mengeluarkan buku akaun rahsianya dari beg. Kalau akak tak bayar faedah tertunggak RM50,000 dengan hutang pokok RM300,000 sebelum tengah malam ni, esok pagi saya akan jaja buku ni satu pasar. Wajah Hasnah pucat lesi. Dia merasa sejuk.
hingga ke hujung jari Aminah. Mana aku nak cari duit sebanyak tu dalam satu malam? Tetapi Aminah tidak menunjukkan sebarang simpati. Itu masalah akak. Akak yang selewengkan duit kutu. Akak yang gagal dalam pelaburan hartanah. Suara Aminah semakin dingin. Kalau akak tak boleh bayar, esok pagi pukul 9, saya akan baca kuat-kuat kat tengah pasar. Biar semua orang tahu perangai busuk akak. Pada saat itu, dunia Hasnah seolah-olah runtuh. Reputasi yang dibinanya dengan titik peluh selama 30 tahun akan hancur dalam sekelip mata. Dengan putus asa, Hasnah memeluk kaki seluar Aminah dan merayu, Aminah, tolonglah, bagi aku masa sikit lagi, seminggu, tak 3 hari pun cukuplah. Tetapi Aminah menepis tangan Hasnah dengan kasar dan berpaling. Masa dah tamat. Sekarang, masing-masing bawa diri. Itulah saat di mana kewarasan Hasnah hilang. Kemarahan, keputusasaan dan ketakutan bercampur aduk dan meletup. Dengan kemarahan yang meluap-luap, Hasnah menolak belakang Aminah yang sedang berpaling dengan sekuat hati. Akibat tolakan kuat yang tidak dijangka, Aminah hilang keseimbangan dan terhuyung-hayang. Kepalanya terhantuk pada bucu tajam akuarium keluli tahan karat yang besar di sudut restoran. Gedebuk, bunyi tumpul dan mengerikan tulang bertemu logam bergema di seluruh dapur. Aminah rebah ke lantai. Darah merah mula mengalir dari kepalanya dan tubuhnya mula menggeletar. Pada masa itu, Hasnah terfikir untuk menelefon 999. Tetapi satu fikiran lain menguasai mindanya. Ketakutan yang melampau bahawa jika Aminah selamat, semua rahsianya akan terbongkar. Didorong oleh ketamakan dan ketakutan, Hasnah mencapai sebilah pisau pemotong ikan. Kemudian, dia menetak kepala Aminah yang terbaring di lantai berkali-kali. Akibat hentakan kejam itu, gigi emas yang pernah dibanggakannya tercabut dari mulut Aminah. Tetapi dalam keadaan panik dan ketakutan, Hasnah tidak melihatnya. Dalam kegelapan, gigi emas itu bergolek di atas lantai dapur. Dan itulah nafas terakhir Aminah di atas lantai dapur yang sejuk. Dengan tangan yang terketar-ketar, Hasnah mengeluarkan telefon bimbitnya dan menelefon Saleh. Saleh, datang kedai sekarang. Jangan bagi tahu sesiapa. 30 minit kemudian, Saleh yang masuk melalui pintu belakang tergamam melihat keadaan yang mengerikan itu. Kak Hasnah, apa dah jadi ni? Hasnah berkata dengan nada yang anehnya tenang. Hutang kau RM50,000, aku akan selesaikan semua. Tapi kau kena tolong aku sampai habis. Saleh yang kini menjadi subahat, tiada pilihan lain. Mereka berdua menurunkan pintu besi kedai, memutuskan hubungan dengan dunia luar dan memulakan kerja yang mengerikan. Pada mulanya, mereka cuba menggunakan mesin pengisar makanan laut berkuasa tinggi yang sering digunakan untuk memproses udang karang dan abalone. Tetapi tulang manusia tidak mudah hancur walaupun dengan bilah mesin itu. Tak boleh guna cara ni, kata Saleh dengan suara bergetar. Akhirnya, mereka terpaksa memilih kaedah yang lebih kejam. Mayat itu dikerat menjadi kepingan-kepingan dan dimasukkan ke dalam beberapa beg plastik hitam. Kemudian, pada jam 5 pagi sebelum lori sampah tiba, mereka membuang beg-beg itu di beberapa tempat pembuangan sampah di sekitar Kuala Lumpur. Darah dan sisa daging yang banyak hasil daripada proses itu dicurahkan ke dalam lubang saliran sinki bersama-sama air. Pada ketika inilah, gigi emas yang berat yang berada di atas lantai dapur turut dihanyutkan oleh aliran air ke dalam paip saliran. Tetapi ketumpatan emas lebih tinggi daripada air. Gigi emas itu tidak dihanyutkan sepenuhnya. Sebaliknya, ia tenggelam dan terperangkap jauh di dalam perangkap pik berbentuk U di dasar paip saliran. Di situlah ia menunggu selama 8 tahun. Selepas selesai, mereka memulakan proses pemusnahan bukti secara menyeluruh. Air di dalam akuarium besar dikosongkan dan seluruh dapur termasuk lantai dan dinding disimbah dengan peluntur pekat. Ini adalah untuk menghilangkan bau darah dan jejak DNA sepenuhnya. Kandungan klorin yang tinggi dalam peluntur juga boleh menyebabkan ujian luminol. Ujian untuk mengesan kesan darah menjadi tidak berkesan. Keesokan harinya, apabila Syamsul datang mengamuk dan polis tiba, bau peluntur yang kuat sehingga menusuk hidung di seluruh dapur adalah jejak pemusnahan bukti yang teliti ini.
tetapi mereka berjaya mengaburi mata polis dengan alasan yang munasabah bahawa mereka sedang melakukan pembersihan besar-besaran kerana bau hanyir ikan dan serangga pada musim panas. Apabila pengakuan terperinci Hasnah berakhir, bilik soal siasat menjadi sunyi sepi. Para pegawai penyiasat tergamam dengan kekejaman nafsu. Hasnah menundukkan kepala dan mengucapkan kata-kata penyesalan terakhir. Masa tu kami buat kerja dalam gelap, lampu tutup. Jadi tak perasan langsung gigi emas tu jatuh. Kebenaran penuh di sebalik kes pembunuhan yang dipercayai sebagai jenayah sempurna selama 8 tahun akhirnya terbongkar. Ketamakan yang tidak berkesudahan terhadap wang telah menghancurkan persahabatan selama 30 tahun, meragut satu nyawa manusia dan memusnahkan sebuah keluarga. 6 bulan selepas pengakuan penuh Hasnah, hari penghakiman bersejarah tiba di Mahkamah Jenayah Kuala Lumpur. Keputusan akhir untuk kes pembunuhan Aminah yang menjadi kes sejuk selama 8 tahun akan diumumkan. Mahkamah dipenuhi dengan wartawan, peniaga-peniaga dari Pasar Borong Selayang dan keluarga Aminah. Ada yang menantikan keadilan ditegakkan, ada yang memerhatikan detik ini dengan perasaan yang bercampur baur. Hakim dengan wajah yang serius mengangkat kertas penghakiman. Mahkamah akan membacakan penghakiman bagi tertuduh Hasnah binti Manan. Semua suara di dalam mahkamah senyap serta-merta. Ini adalah detik keadilan yang ditunggu-tunggu selama 8 tahun. Tertuduh didakwa atas pertuduhan membunuh, menggerat mayat, menyembunyikan mayat dan memusnahkan bukti. Suara hakim yang tegas bergema di seluruh dewan. Mahkamah mendapati bahawa jenayah tertuduh adalah terancang dan kejam, dan fakta bahawa tertuduh telah berbohong selama 8 tahun untuk memesongkan siasatan adalah faktor yang amat serius. Oleh itu, mahkamah menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada tertuduh Hasnah untuk diasingkan dari masyarakat. Dewan Mahkamah menjadi gamat. Hasnah rebah di kerusinya dengan putus asa. Segala yang dibinanya selama 30 tahun hancur dalam sekelip mata. Kemudian, penghakiman untuk subbahatnya, Soleh, diumumkan. Tertuduh, Saleh bin Ishaq, walaupun tidak terlibat secara langsung dalam pembunuhan, telah terlibat secara aktif dalam menyembunyikan jenayah dan mayat serta menghalang siasatan dengan memberi keterangan palsu selama 8 tahun. Oleh yang demikian, mahkamah menjatuhkan hukuman penjara 15 tahun. Sebaik sahaja penghakiman dibacakan, anak-anak Aminah di belakang dewan menangis terdesak-desak dan terduduk di lantai. Selepas 8 tahun, nama baik ibu mereka akhirnya dibersihkan. Tetapi di sebalik kegembiraan itu, terselit kesedihan yang mendalam kerana mereka tidak akan bertemu ibu mereka lagi. Anak perempuan Aminah menangis sambil berkata, "Ibu, akhirnya keadilan tiba. Walaupun lambat, kebenaran telah terbukti." Sementara itu, reaksi Syamsul yang kini bebas sepenuhnya daripada tuduhan adalah di luar jangkaan. Beban berat yang dipikulnya selama 8 tahun telah hilang, tetapi wajah Syamsul tidak menunjukkan kegembiraan, hanya kekosongan dan kekeliruan. Syamsul berkata kepada wartawan dengan suara terketar-ketar, "Saya tak pernah tahu isteri saya orang macam tu. Hidup bersama 30 tahun, rupanya dia orang lain." Syamsul sangat terkejut dengan fakta bahawa isterinya adalah seorang ahlong kejam terhadap peniaga-peniaga di pasar. Lebih-lebih lagi, dia berasa seram sejuk apabila mengetahui bahawa jiran yang dianggapnya seperti keluarga selama 30 tahun, Hasnah, adalah pembunuh yang membunuh isterinya. Apabila mengimbas kembali tahun-tahun yang lalu, di mana segala yang dipercayainya adalah pembohongan, dia merasa sangat kecewa. Kesedihan akibat kehilangan isteri, penderitaan dituduh sebagai pembunuh, dan kejutan mengetahui kebenaran, semuanya bercampur baur. Jasad Aminah akhirnya tidak dapat ditemui. Selepas 8 tahun, mustahil untuk menemui mayat yang sempurna. Keluarga terpaksa mengadakan upacara pengebumian dengan hanya sebatang gigi emas yang kembali dari paip saliran diletakkan di dalam sebuah bekas kecil. Upacara pengebumian Aminah yang diadakan di sebuah masjid di Kuala Lumpur berlangsung secara sederhana tetapi penuh dengan kesayuan. Di hadapan gambar potretnya diletakkan sejambak bunga putih. Beg wang kutu RM40,000 yang sangat disayangi Aminah 8 tahun lalu tiada di situ. Sebaliknya, ada secawan teh panas yang diletakkan oleh Inspektor Razak yang tidak pernah berputus asa dalam siasatan.
Inspektor Razak memandang potret itu dan berkata perlahan, "Semoga tenang di sana. Kebenaran telah terbukti. Kes ini telah meninggalkan banyak pengajaran penting kepada masyarakat Malaysia. Yang paling penting, ia menunjukkan kemenangan besar sains forensik bahawa tiada jenayah yang sempurna. Walau sebaik mana pun dirancang dan disembunyikan, kebenaran pasti akan terbongkar di hadapan teknologi saintifik dan semangat penyiasatan yang tidak pernah luntur. Sebatang gigi emas kecil yang tertinggal jauh di dalam paip saliran selepas 8 tahun telah membongkar kebenaran yang besar. Tetapi pada masa yang sama, kes ini mengajar kita tentang kebenaran yang pahit dan mengerikan. Di hadapan wang, maruah manusia dan persahabatan, 30 tahun boleh hancur dalam sekelip mata. Ia adalah contoh menyedihkan bagaimana ketamakan boleh mengubah manusia menjadi syaitan. Selepas kes ini berakhir, Polis Diraja Malaysia telah melakukan penambahbaikan besar dalam sistem siasatan. Garis panduan siasatan baru telah ditetapkan di mana setiap kes orang hilang tidak akan disimpulkan sebagai kes lari dari rumah dengan mudah. Sebaliknya, pemeriksaan awal tempat kejadian dan ujian luminol adalah wajib. Kepentingan sains forensik ditekankan semula dan arahan ini telah diedarkan dan dilaksanakan di setiap balai polis di seluruh negara. Di Pasar Borong Selayang, angin perubahan juga bertiup. Satu sesi kesedaran telah dianjurkan oleh Persatuan Peniaga. Para peniaga berikrar untuk saling mempercayai dan menyokong, tetapi tidak akan terlibat dalam aktiviti pinjaman wang haram atau urus niaga kewangan yang menyalahi undang-undang. Kamera litar tertutup CCTV moden telah dipasang di seluruh pasar untuk mewujudkan persekitaran perniagaan yang selamat dan telus. Inspektor Razak atas kejayaannya dalam kes ini telah dinaikkan pangkat menjadi Ketua Pasukan Khas Kes Sejuk Kebangsaan. Usahanya yang tidak kenal penat lelah selama 8 tahun dan penggunaan kaedah siasatan saintifik yang menjadi contoh telah diiktiraf. Kini Inspektor Razak sibuk menyelesaikan kes-kes sejuk lain di seluruh negara. Jika kita tidak berputus asa, suatu hari nanti kebenaran pasti akan terungkap. Falsafah siasatan Inspektor Razak semakin kukuh. Sementara itu, Hasnah yang dihukum penjara seumur hidup sering mengalami mimpi ngeri. Dalam mimpinya, Aminah akan muncul dengan gigi emasnya yang bersinar sambil tersenyum membuatnya tidak dapat tidur. Hasnah menerima kaunseling dan rawatan psikiatri secara berkala di penjara, menjalani hari-harinya dengan penyesalan. Tetapi dosa yang dilakukannya adalah salib yang harus ditanggungnya sepanjang hayat. Pasar Borong Selayang hari ini masih sibuk seperti biasa. Laungan peniaga memanggil pelanggan bergema di udara dan makanan laut segar menyambut pelanggan dari seluruh negara. Tetapi tapak restoran lama di mana tragedi itu berlaku masih kosong. Tiada siapa yang mahu membuka kedai baru di situ. Pada hari hujan, orang-orang di pasar akan berbisik perlahan bahawa bunyi air hujan yang mengalir ke dalam saliran di tapak kosong itu kedengaran seperti bisikan roh yang mati dalam penderitaan. Syamsul kini telah meninggalkan Kuala Lumpur dan memulakan hidup baru di tempat lain. Dia hidup dengan tenang, cuba melepaskan diri daripada mimpi ngeri selama 8 tahun. Anak-anak Aminah juga membawa haluan masing-masing, perlahan-lahan menyembuhkan luka mereka. Pengajaran yang ditinggalkan oleh kes ini kepada masyarakat kita sangat mendalam dan berat. Kebenaran, walaupun terkubur jauh di dalam kegelapan, suatu hari nanti pasti akan melihat cahaya dengan kekuatan sains dan keazaman manusia yang tidak berputus asa. Tetapi pendedahan kebenaran tidak selalunya menyembuhkan semua luka. Kes ini menunjukkan kepada kita dengan jelas akibat mengerikan daripada nafsu terhadap wang yang membuta tuli. Kita harus sentiasa ingat betapa menakutkannya ketamakan. Ia boleh menghancurkan kepercayaan, persahabatan dan juga nyawa manusia. Hari ini, kesibukan Pasar Borong Selayang masih sama. Tetapi di sebalik kesibukan itu, kini terkandung satu pelajaran berharga yang tidak boleh kita lupakan. Kepentingan maruah manusia, nilai kehidupan dan usaha tanpa henti untuk mencari kebenaran. Walaupun kes Aminah telah berakhir, luka yang mendalam di hati mereka yang ditinggalkan mungkin tidak akan sembuh dengan mudah. Tetapi luka yang pedih itu telah menjadi pengajaran yang tidak ternilai bagi kita dalam membina masyarakat yang lebih adil dan berperi kemanusiaan. Semoga roh Puan Aminah tenang di sana. Kepada anda yang telah mendengar kisah ini sehingga tamat, sila berikan komen yang memberi semangat kepada mangsa yang malang ini.
Kebaikan yang anda berikan kepada orang lain akan kembali kepada anda dan anak cucu anda dalam bentuk rezeki yang berlipat ganda. Terima kasih kerana bersama kami sehingga akhir cerita pada hari ini.